Alhamdulillah musim ni saya dah hasil peningkatan lah. Bendang 13 lung, musim lepas 20 peningkatan. Musim ni alhamdulillah semalam last harvest 30 peningkatan lah. Alhamdulillah. Hari ni bagus sebab satu lagi dia bagus untuk tanah lah. Bagus untuk tanah. Satu lagi dia punya formula dia ada 3 cara atau 2 cara. Tapi saya tengok yang cara paling baik ayak masuk. Lepas tu kita buah ayak dolai mai tu. Baru kita side menipur. Macam cantik. Sebab yang tu lagi cantik, ayak banyak. Tengok yang sebelum sini lah. Bila ayak banyak, tanah cantik, buah cantik. Banyakkan semua meningkat lah belah ni. Belah kawasan ni semua meningkat lah. Ada yang meningkat setan, 2 tan. Kadang-kadang kita itu yang untuk yang kaedah ketiga tu, kita risiko dia satu je. Takut batas tu bocor. Kita semut itu je risiko dia. Takut kita semut dia cayak. Nanti dia orang buang ayak tu, takut dengan kapur-kapur tu tinggal kan. Itu je risiko kita. Tapi yang cantik saya tengok. Tapi yang cantik memang tu ada gaul sekali, ada gaul sekali cantik. Dia kembang tu dia. Dia kembang tu, itu cantik. Formula tu cantik. Yang kering ni tak apa cantik sebab ada yang buat kering tapi dia tak apa meningkat sangat lah. Tapi kalau ada ayak kita rotor lagi nampak lagi cantik nampak kesan tu. Dia bagus tapi akak pokok padi tu dia macam jadi banyak tau. Akak boleh jadi banyak. Dia tak macam kita terpakai tapi akak ni banyak. Satu lagi bila kita racun dia mudah mati. Dia mudah mati kan. Dia rumput mudah mati. Itu sini pakai tak? Benih bush pakai kan? Pakai benih bush pakai. PRS pakai. PRS lagi cantik. Dia pokok dia hijau lah. Tapi kita takut orang lah tempat kita pakai organik. Bila pakai organik dia ulat mudah mai. Nak kena ni juga kena berbohlim jugalah. Untuk ni kan kena bos ulat jugalah. Tapi yang petak ni naik berapa ni? Naik ni stand 100. Stand 100 daripada apa tak sampai 100 tak sampai stand. 100 kilo je. Ada peningkatan. Ada peningkatan. Luasan 0.4 lah. 1 ekar. 1 ekar betul lah. 1 ekar. 1 ekar 0.4. Ada belen tu. Saya semua petak ni. Tapi sungguhlah masuk kali kedua PRS kali kedua. PRS kali kedua lagi cantik lah. Betul. PRS lagi kedua lagi cantik. Daun jadi daun hijau lah. Macam dah tak ada bocor untuk buah. Daun hijau, buah dia masak. Saya baru ambil je semalam baru ambil. Daun kemudian yang ambil yang kedua lah sebab saya jual dekat Benar. So dia potong untuk ikut penuh lori lah. Tapi semalam baru ambil lah. Kalau habis semalam lagi cantik mai tengok. Pokok dia hijau tapi buah dia masak. Kalau pokok tak elok macam ni nak sokong buah. Betul ni. Pokok dia cantik. Betul. Sebab dia beza banyak kawan saya pakai beza banyak sebab dia asal bila tanah kan. Kita jaga tanah, bila tanah tu cantik. Pokok pun akan cantik. Lain-lain akan ikut belakang. Ikan cantik. Kalau kita bagi maja pun dia makan. Itu lah. Daripada asal pun kita tak elok. Betul. Kalau asal sikit, dia makan apa? Tak mau dah. Terutama dengan kawan-kawan pun dia kata, betul lah. Mungkin sebabkan peningkatan kita ni mungkin pada PDI Kapok ni lah. Terima kasih lah pada pihak kerajaan untuk AIDA kerana bagi bantuan lah Kapok PDI ni. Alhamdulillah hasil peningkatan pada petani pun alhamdulillah meningkat mesin ni. Nak bagi lagi kami terima. InsyaAllah kalau ada bantuan daripada sekali lagi insyaAllah kami akan terima lah sebab ada nampak hasil dah, ada peningkatan dah. Ada peningkatan dah. Macam Nani, dia ulat kuat pun naik 4 tan. Tu pun dia kecewa tau. Tapi sini ulat kuat, Cenangau kuat, ulat putih kuat, ulat putih tapi kuat. Still masih naik. Tapi still masih naik lagi. Alhamdulillah lah. Mesti naik lagi lah. Petak Fazli 1 ekar 1.7. Ya, banyak orang. 1780 yang ni. 1760 tapi 17. Daripada 400 kilo musim pertama yang kita rawat pakai debu kan. P700 musim ni 17. Tu pun Cenangau kuat. Kalau Cenangau tak kuat, Kak Yung kalau boleh 1 ekar nak pi sampai 2 tan, 2.1. Tapi PDI ni yang cantik dua kali. Yang PRS tak, yang kapuk ayak ni. Saya try kapuk ayak ni. Saya try hari ni 2 kali, Tapi ni lagi cantik pada ni. Dia punya hijau tu lain lah kita tengok. Lain. Dua ayak lah. Dua ayak tu lain. PRS tu dia untuk buah cantik. Buah dia bersih. Buah dia bersih. Buah dia tak macam hitam lah. Dia macam kuning-kuning orang lekas. Putih macam putih masak. Dia tak hijau, dia tak macam hitam lah. PRS bagus. PRS yang kedua tu. Tapi tak tahu PRS tu dia pakai sebab nak pakai banyak, nak pakai buah tunduk ke, nak pakai buah keluar. Itu masa tu. Masa tu. Apa nanti kita pun buat kajian lagi. Doktor pun ada tempoh yang kita nak pakai tu kan. Tapi mungkin situasi kita cuaca apa ayak tak ada. Saya nak try nak buat 2 kali untuk bagi masa padi nak keluar nak tunduk tu. Lepas tu sekali lagi padi nak ujung nak masuk. Tapi pasti dia buat umur 70 hari. PRS tu dia beli sendiri. Hak ketiga tu dia beli sendiri tadi. Kita nak try hak ketiga tu lah, tak sempat. 70 hari. Walaupun padi dia macam ni. Padi ni naik 2 tan. Naik lagi kan. Dia pun heran.
Satu kalau 2 kali saya tak tahu tu, tak tahu sebab itu saya mau padi mula tunduk. Lepas dia nak ujung nak masuk lagi mau 7 80 hari tak tahu, tak try. Kita tak try gitu. Mungkin situ kita boleh rawat kulat ke Ya. masa tu. Dia sebab 80 hari tu baja boleh tarik padi tu boleh tarik baja lagi. Dia boleh rawat boleh rawat buah lagi. Buah lagi bersih kan? Buah lagi bersih. Dan Potongan tengok buah tu lagi. shiny lagi cantik. Oh. Sebab tak try lagi lah yang ujung tu kan. Boleh kalau nak cuba. Kita try buah hujung pula 80 lebih. Macam mana pula kan. Sebab kita try tu baru nak tunduk, bukan nak tunduk. Dia tak boleh kalau buah hujung lagi cantik. Tapi satu ya dia punya kelemahan dia. Dia tak boleh campur dengan lain. Itu je. Kalau sebab dia organik, kalau campur dengan lain lagi dia mati ke apa kan. Dia nak tembak pun lewat petang. Dia tak lewat pagi. Tapi saya ada 2 hari raya kan. Tak ada masalah lah. Ini kita main petang senja. Awal pagi dia buat petang. Ya. Dua tu ya. Yang sebelum guna kita tengok tanah dia. Tanah dia bila pokok tu lain. Pokok dia bila kita siarap padi dia tumbuh sekata. Kalau kita tak kalau tak pakai tak try tu dia akan tengok pasal tumpuk. Dalam lompat-lompat ayat tak hidup kan. Tumpuk-tumpuk dia kurang hidup, tumpuk dah. Kita pakai dulu ni dia kita layak dia hidup. Tak teruk kita nak sulam. Yang tu kita nak sulam nak kos pula lagi. Bila pakai dulu ni dia punya pencambahan tu cantik. Memang dia cantik. Tapi gantung jugalah kalau benih tu kita ambil macam benih luar tu dah benih pun dah memang tak elok. Benih caksa ke apa memang cantik tak masalah. Muslim saya tak sulam masa ni. Pertumbuhan kata tadi, pertumbuhan tadi sekata. Dia elok, cantik, dia hijau sama. Memang dia cantik. Kalau kita pakai layak ni lah, macam ni. Cantik. Tapi saya ingat dia bendang pun dia pakai kali 22 tapi rasa peningkatan lagi. Meningkat lagi. Maknanya dolomite ni boleh tahan 2 musim lah. Kita try lagi musim ni, musim depan tak tahu je lah kan. Dengar kata bulan tu bendang pun mereka mesti meningkat kot sebab dia pakai musim lepas dia pakai dolomite. Musim ni dia tak pakai lah tapi pakai yang tu jugalah kan. Dia nak pakai tahan lagi. Saya try kat mesin ni tengok kalau pitok-pitok ni kan. Kalau tak pakai ada peningkatan tak? Kalau ada peningkatan lagi cantik lah. Maknanya dia tahan musim lah. Pakai berimbus rendam. Beza dia banyak. Beza dia bila kita rendam tu padi tu ada percambahan dia tak ni lah. Dia percambah semua sama ya. Oh, mata. Mata dia semua sama ya. Bila kita siap punya. Rendam dalam layar ni kan. Mata dia sama ya mata dah. Mata putih dia tu sama. Ada bunga dia tu cantik. Keluar dia cantik. Dia bunga cantik. Bila kita kalau hujan malam lebat pun dia kurang sikit dia untuk kisik untuk apa ringan lah. Cuma bila kita kata apa nama serangga ni kita kata apa itu bergantung pada tuan bendang lah. Kalau tuan bendang tu rajin ngatur serangga, insya-Allah lah dia akan jaga padi tu okey lah. Tak masalah pun. Yang tu jelah dia bunga cantik, buah pun berat lah. PRS tu kita nak try pula umur 80. 80 lebih kita nak try tengok kan kalau dia boleh sedut lagi baju tu. Sedut lagi. Lagi cantik. Lagi cantik. Bila kita try buah sampai hujung ni kan lagi cantik. Nak try pula. Selalunya atas hujung ni kayung dia tak bernah. Belah-belah dia yang bernah. Inilah. Sebab hujung ni dia lambat lagi. Kita nak try umur 80 lebih pula. Start 80 lebih tu kan kita try tengok. Terbalik kayung. Hak hujung dengan bawah sekali. Dia tak bernah. Lihat tengah-tengah tu dia bernah. Ada beza, dia mudah beranak. Bila kita buat baju tu dia mudah beranak lah. Sebab dia hakak dia dah ni dah banyak. Dia pemakanan cantik. Sebab setiap bila saya tak pakai tu akak dia tak banyak tau. Pemakanan tak cantik ni bila saya tengok akak sampai tepi-tepi memang banyak kan. Masak dia ada pemakanan cantik lah. Makanan tu penting cantik. Mana? Dua silap lah kayung tu. Katuk mula tu kita buat keluar. Ya. Tak kata beza dia banyak. Saya pun tak teringat macam ni nak buat perbezaan dia kan. Saya punya pasal Edo baru ni hak salam tu ada buat keluar apa. Kalau kita buat gini pada awal nampak dah. Akak dah banyak mana. Bukan beza dia banyak kan. Tapi dia segi tumbuhan dah nampak dah. Nampak dah, semua nampak dah. Pokok dah banyak. Dia mudah beranak. Lalu tak lubang-lubang lah lain tempat-tempat lain yang tak pakai PRS pun dalam lubang-lubang semua benar, semua hidup. Semua hidup. Musim ni nak kata nak sulam ni tak banyak ah. Tak banyak lah dak kena dah jual semen lah tak banyak. Kayung lalu tepi jalan tu nampak lubang. Betul. Saya lubang sini more kan tapi alhamdulillah tak ada macam ni. Lubang tak ada dia cantik lah kata. Alhamdulillah musim ni saya ada hasil peningkatan lah. Bendang 13 long, musim lepas 20 tingkatan. Musim ni alhamdulillah semalam last Agustus 30 tingkatan lah. Alhamdulillah. Sama macam Lili pun 8 tan ni. Alhamdulillah kan. Daripada apa 17 naik apa dia 8 tan kat ni. Kira Lili dah musim kedua. Baru musim pertama. Musim pertama. Kita buat try ke musim selalunya musim kedua je nak tengok dia punya hasil dia kan. Tu saya minta kat Kayung kalau boleh sekurang-kurangnya 2 musim. 2 musim. Tapi Kayung nak bagi 3 musim. Alhamdulillah. Baru data tu. Betul. Kita boleh tahu data tu macam musim pertama, musim kedua, 2 musim dalam musim lain. Cuaca lain, serangan penyakit lain. Macam musim lepas ulat batang kuat. Musim ni kurang. Musim kurang, musim ni ulat putih kuat. Musim ni ulat putih kuat.